Salam inspirasi dan salam sejahtera. Bersama saya, Nurhana Rifqah dalam TV Inspirasi PSS. Satu detik bersejarah telah tercipta di dataran sekolah hari ini apabila Barisan Kepimpinan Murid bagi sesi 2026 telah diberikan mandat secara rasmi. Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Tunas yang dihadiri oleh pihak PDRM ini merupakan simbolik bermulanya tanggungjawab besar bagi wira dan wirawati cilik kita. Majlis dimulakan tepat jam 8.30 pagi dengan nyanyian lagu Negaraku dan Selamat Sultan dan bacaan doa oleh Ustaz Razali bin Ismail. Majlis bertambah seri dengan kehadiran yang dihormati Sarjan Major Suhaibah binti Fauzi dari Balai Polis Pangkalan Cepa. Beliau bukan sahaja meresmikan majlis, malah turut menyempurnakan jimit pemakaian kod dan vest kepada Barisan Pemimpin Tunas yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas SPBT, pengawas kedai wadah, serta ketua kelas dan penolong ketua kelas. Yang berusaha Haji Muhammad Fauzi bin Ismail, Guru Besar SK Datuk Hashim, dalam ucapannya mengingatkan bahawa jawatan bukan sekadar gelaran, tetapi satu amanah yang bakal membentuk sahsiah diri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah pendapat Puan program Watikah Pelantikan peringkat sekolah? Okey, pada pendapat saya, program pelantikan Watikah Tunas sekolah ni untuk pelajar-pelajar dapat mewujudkan dan membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik, malahan juga bertanggungjawab serta cemerlang dalam aktiviti-aktiviti lain dalam membantu memudahkan usaha guru-guru dalam mendidik pelajar-pelajar. Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Nani. Apakah objektif dalam tujuan Watikah Pelantikan Pemimpin Tunas diadakan setiap tahun? Okey, untuk memang acara Watikah Pelantikan Pemimpin Tunas ni kita laksanakan setiap tahun bagi secara rasminya untuk menunjukkan penyerahan mandat kepada pemimpin-pemimpin tunas tentang tanggungjawab mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan menjadi role model kepada murid-murid lain. Terima kasih Cikgu. Sama. Kemuncak majlis menyaksikan Dewan Bergema dengan laungan Ikrar Pemimpin Tunas. Aku janji untuk menjaga nama baik sekolah dan menjalankan tugas dengan adil serta saksama jelas terpancar pada wajah setiap murid yang dilantik. Berikrar dan berjanji akan menjalankan. Assalamualaikum Alisha. Waalaikumsalam. Apakah peranan kamu setelah menerima Watikah Pelantikan pada hari ini? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru kerana telah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi ketua pengawas sekolah. Saya akan memastikan semua pemimpin-pemimpin tunas menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Terima kasih Alisha. Sama-sama. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam. Apakah perasaan kamu setelah menerima Watikah Pelantikan pada hari ini? Saya berasa sungguh gembira kerana saya telah dilantik sebagai ketua pengawas pusat sumber sekolah. Terima kasih Ryan. Sama-sama. Dengan berakhirnya majlis pelantikan ini, maka bermulalah tugas rasmi bagi Barisan Pemimpin Tunas SK Datuk Hashim untuk sesi 2026. Tahniah diucapkan. Semoga mandat yang diberikan mampu melahirkan generasi yang berdisiplin dan berintegriti tinggi. Sekian sahaja liputan saya pada hari ini. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.